Apa yang kita nak cerita ialah kembalikan diri kita kepada Allah. Kita akan lapang, kita akan tenang, dan Allah akan ambil kira untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau selama mana kita tak kembali pada Allah, kita duduk sibuk dengan diri kita, kita cari punca masalah daripada diri kita, atau lagi punca masalah daripada orang lain. Kenapa saya macam ni? Ni orang ni lah buat saya macam ni. Ni orang ni lah buat begini, ni orang ni buat begini. Akhir sekali tak ke mana hidup kita. Allah ni kalau dia nak buat sesuatu kat atas kita, dia akan buat. Dia tak peduli kita pun. Dia Tuhan. Kalau kita nak tunjuk kemampuan kita, setakat mana sangat kemampuan kita untuk kita berdepan dengan apa yang kita hadapi. Bawa balik dulu diri kita pada Allah. Ambil wuduk, solat, sujud pada Allah, baca Quran, tenangkan hati dulu, kemudian minta bantuan Allah dengan berdoa. Ya, angkat tangan. Kalau ambil wuduk, solat apa? Tak kira lah nak solat apa. Solat duha ke, solat witir ke, tengok pada waktu-waktu yang sesuai. Paling-paling pun solat hajat. Angkat tangan pada Allah, bagi tahu pada Allah, ya Allah, aku ada masalah ini, ya Allah, 1, 2, 3, 4, tolonglah ya Allah, tunjuk jalan keluar ya Allah. Kalau masalah, ya tolong tunjuk jalan penyelesaian. Jangan buat tindakan-tindakan yang menyebabkan Allah juga murka pada kita. Kita ada masalah, kita buat satu tindakan yang menyebabkan Allah makin marah pada kita. Betul? Macam-macam lah. Mengumpat orang lah. Kemudian mencari sesuatu yang tak sepatutnya kita carilah. Dia kadang-kadang ada benda ni, kalau kita sebenarnya puan-puan sekalian, saya sendiri, siapa sahaja pun, kadang-kadang kita dah ada masalah, kemudian kita sendiri menambahkan masalah. Tak salah tak? Masalah ada satu je asalnya, tapi dah kita rasa kita kuat, kita rasa kita hebat, kita rasa kita boleh selesai, akhir sekali kita menambahkan masalah yang lain pada diri kita. Kadang-kadang masalah tu dengan diri kita je, kemudian kita libatkan semua orang. Lepas tu kena tenang dulu, tenang, balik pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu bahasa dia. Apa makna balik pada Allah dulu? Tenang dulu. Nak marah sangat kat suami pun tenang dulu. Betul kan? Kadang-kadang suami, dia kan manusia kan, dia ada silap dia juga, dia ada kesalahan dia. Nak marah, nak ambil kayu ketuk dulu. Contoh tak kena gaya masuk hospital dia, kita juga yang kena tunggu dia kat situ. Contoh ni. Jadi kadang-kadang kita buat sesuatu yang kita sendiri akan menanggung sesuatu itu. Jadi tenang dulu, ambil wuduk, solat hajat, solat istikharah, solat apa pun yang kita nak solat, baca dulu tenang, okey, mengadu pada Allah. Tahulah Allah buat apa. Kadang-kadang Allah ambil perhatian terhadap kita